Masuk sungai cepat. Macam mana, Bu? Naik kursus ke tak? Agak kau, Tok Mudin tu pandai berenang tak, Dol? Kalau pandai pun, takkan dia nak kata dengan kita dalam sungai ni, Bu? Dia tak ya kah? Oksigen. Mana pula diorang ni? Takkan Mudin tu dah tangkap diorang kot? Tak mungkin. Apa ni woi? Boleh kena kejutan tadi tu tau. Pasal apa tak tunggu kami Sudah. Sebelum Tok Mudin tu datang, baik kita belah dulu. Nak dari mana pula ni, Sok? Kan ada. Acu, ada perhimpunan belia kah di sana tu Abang Budin? Mananya pula. Hari ni Usop, Dol, Abu nak dikatankan. Jadi ada kenduri lah sikit. Dari tadi katan. Apa itu Abang Budin? Kau tengok je lah nanti, Sing. Dikenakan apa-apa bayaran kah untuk menengoknya Abang Budin? Payah. Kau cuma ikut saja cakap aku. Nanti baru kau dapat tengok perkataan tu apa benda. Aku setuju sangatlah pendapat kamu tu, Umat. Kalau semua setuju, kita tunggu Budin bawa balik budak-budak tu nanti. Mana perginya pula budak-budak ni? Cuti sekolah ni faham-faham je lah. Budak-budak tu bukannya tahu rancangan kita ni. Saja aku nak buat surprise hadiah cuti sekolah. Surprise apa pula ni, Abah? Budin pun ada surprise untuk semua ni. Apa kebendanya ni, Budin? Relax. Sebelum tu, kita persilakan jemputan khas kita. Ya, Encik Sing. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Ya, berdirinya saya di sini adalah Ayu. Ayu jo Abang Budin. Itu sana. Kenapa dengan kau ni, Sing? Itu Encik Pakcik yang mau membunuh kita itu berada di sana. Itu Abang Budin itu. Siapa pula yang nak membunuh tu, Sing? Bapak si Abu? Datuk Dol? Atau Mudim ni? Bersebelahan dengan Pak Ahmad itulah orangnya, Pak Ahmad. Saya dah berjumpa budak Sing ni semasa nak kesini tadi. Tapi dia dah salah sangka. Dia ingat saya bunuh orang. Lepas tu gua dia cabut. Benda Sing. Tok Mudim tu kata membunuh. Sudahlah. Jom cari budak-budak tu balik. Tapi Abang Budin, surprise kita belum diceritakan lagi. Tak payah. Sebab kau tu dah silap orang. Mana nak lari gini, Abu? Bila nak ambil larian kita ni? Kau tanyalah Usop tu, dia yang rancang. Apa pula? Ini semua angkara Pakcik Mudim pula. Kalau dia tak bawa pisau dengan gunting tu, takkannya kita lari sampai sini. Kau ingat aku suka ke lari-lari ni? Tak baik lari dari rumah. Macam mana agaknya kalau Pakcik Mudim tu tangkap kita tadi, ya? Janganlah cepat sangat, Dol. Kita lari ni pun dah nak sampai Kanada ni.
takkannya dapat kesan. Tapi kalau Pakcik Mudin tu ada spy, tentu dia cari kita sampai lubang cacing ke, Sob? Lubang cacing tu kecil bu. Mana dia boleh masuk? Kalau dia masuk juga, macam mana? Kau ni mengarut je lah, Bu. Kalau takut cakap je lah. Siapa tak sayang nyawa, Dol? Aku tak nak berpisah dengan korang. Dah jauh sangat ni, Sob. Sekarang sesat pula kita ni. Kalau kau nampak, bagi tahu aku Sing. Aku nak belasah dia orang tu cukup. Dalam semak sana pun tak ada orang lah, Abang Buden. Apatah lagi di dalam daun hijau itu. Ha! Weh, korang, stop! Stop! Abang Buden! Wah, nak lari konon. Biar saya saja menyelesaikan pelarian-pelarian ini, Abang Buden. Sing, hidup lagi kau. Pasal apa ni? Marahnya aku. Apa pasal kamu orang lari jauh-jauh sangat? Sebenarnya aku ada berita tergembira untuk kamu orang. Ya, bapak suruh korang balik. Makan. Makan? Cantiklah tu. Perut aku dah bergerak-gerak nak makan ni, Sob. Perkara baik tak elok lamba-lamba kasut. Berdosa kan? Jomlah kita balik. Betul lah Abang Buden. Sekarang sejuk pula nasi ke di rumah tu. Semua orang tengah tunggu kau nak makan ni. Jom balik. Apa Usop? Apa mimpi orang kampung tiba nak makan dengan kita ah? Biasalah. Geng Usop Sontorian kan glamour. Dipersilakan masuk tuan-tuan. Wah, ni anak abah yang dikasihi tu dah balik dah ni. Usop. Abu. Jom. Match cepat. Tukar kain ni seorang satu. Lepas tu pergi mandi. Jangan banyak cerita lagi dah. Apa artinya semua ni abah? Dah lama Tok Mudin ni tunggu. Abah cadang nak mengkhatankan kamu semua hari ni. Hai, apa khabar? Ingat pakcik lagi? Tok Mudin ni lagi. Tanah. Acuh, apa itu? Woi, Sing. Kamu tak halang diorang. Sorry lah Abang Buden. Perbuatan itu tadi bukan disengajakan. Kemanakah pula arah tujuan mereka berlari kali ini ha? Matilah aku kalau aku tidak dapat menjumpai mereka ini. Ya! Kau agak diorang cari kita tak, Sok? Dah tentu bu. Woi, kau orang keluarlah. Kasihanilah aku. Jikalau tidak mahu keluar, aku pulang sajalah, woi. Sing, macam mana? Banyak sorry lah Abang Buden. Saya sudah mencari sedaya upaya saya mengikut undang-undang pengakap. Tapi tak. Alah. Cek. Tak boleh jadi ni. Kali ni kita